Saya rasa kan yang ini ramai lagi orang luar tak tahu ni. Tengok muka yang makan dekat situ pun orang tempatan je. Dia punya kuah campur kuah kari, Masya Allah, teringat sampai hari ni. Lepas ni korang kena pergi cuba makan sini, nasi kandar pokok kayu. Dia dekat Bandar Perda, Bukit Mertajam. Thank you kawan yang suggest makan dekat sini. Alhamdulillah, memang sangat-sangat puas hati. Ni sambal hijau dia ni, oi, dia bukan dekat dalam pulau tapi dia dekat darat. Saya makan nasi putih, orang rumah saya makan biryani. Bak kata orang Penang dua-dua sur. Kawan saya pesan, kau makan situ kau jangan lupa sambal hijau dia ni. Dia cakap lagi kau takkan dapat sama macam dekat dalam pulau tau. Dia punya kuah kan ada rasa pedas, rasa masam sikit, berempah, lepas tu ada rasa manis sikit kat ujung-ujung. Itu yang payah nak jumpa tu. Yang saya ambil hari tu sotong, telur sotong, ayam goreng, kuah lecak, waktu letak dengan sambal hijau ni, Masya Allah. Biryani dia pun sama, kau makan nasi je pun rasanya kalau tak ada kuah pun boleh makan. Dia dah ada flavor dalam nasi tu. Lepas ni kalau korang ada ke Penang, korang try makan yang dekat luar pulau ni dulu. InsyaAllah kau tak rasa kecewa. Kedai dia besar, 2 lot. Kau boleh makan tempat tak ada aircon dengan tempat yang ada aircon macam ni. So kiranya selesa lah. Korang save, lepas tu korang share video ni. Jangan lupa tau, nasi kandar pokok kayu, Bandar Perda, Bukit Mertajam. Okay, bye.